Alah, sikit lagi. Kacau lah. Kipas. Halo. Kenapa? Lepak. Yelah. Send location cepat. Aku datang. Wish. Hey. Hey, what's up, man? Kau faham ni? Keluar kereta pun menggelibas macam. Tak ada, aduh. Tak tahulah, banyak problem sangat hari ni. Hari ni dah lah masuk kalah. Lepas tu dengan lipas lagi. Aku pun tak tahulah nak cakap macam mana. Hari ni memang banyak sway lah. Aku dengan kalahnya lagi. Satu-satu lah masalah. Aduh, lipas ni aku nak settlekan. Aku nak settlekan lipas ni. Kevlar, ada masalah lipas dalam kereta? Gunakanlah Kevlar, hapus lipas. Step yang pertama, hidupkan enjin kenderaan korang. Step yang kedua, buka aircon pada tahap yang paling maksimal. Step yang ketiga, buka dan picit. Kemudian letak pada tempat yang bersesuaian. Dan yang terakhir, tunggu selama 15 minit dan nantikan hasilnya. Oi. Siaplah kereta kau. Macam. Wish. Bil masa kau buat? Tadi. Ada lagi tak? Ada. Satu. Alah, aku bagi kau satu. Takkan satu je. Satu je lah. Alah, kawan-kawan. Oh, nak bagi betul nak peha pula. Hello. Okay. Ya. Oh, nak barang sekarang Boleh. Saya on the way. Alright. Okay, baik. Gerak lu. Okay, baik. Ni kat mana ni Ari Auto Service. 5 kilo je. Kat je ni. Baik. Alhamdulillah, rezeki. Ini aku sayang kawan aku ni. Tepi lah. Aduh. Pada saw ni. Aish.